Salam sejahtera, saya Pegawai Kadet Kok Jun Kang, seorang pegawai kadet lepasan ijazah khusus kelayakan pegawai graduan KD Sultan Idris Pertama dari Kuala Lumpur. Saya memilih untuk menyertai ATM sebagai seorang pegawai graduan kerana saya berasa ini satu kerjaya yang mulia dan amat bermakna, dan di mana saya dapat berkhidmat kepada raja dan negara. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu dan ayah saya serta keluarga dan juga rakan-rakan saya yang menyokong saya sepanjang perjalanan 9 bulan sebagai seorang pegawai kadet graduan.